Alhamdulillah ala ni'matu sihah wa faragh. Segala puji bagi Allah atas nikmat sihat dan masa lapang. Pagi ni sebelum masuk kerja ke pejabat saya kat sebelah tu, saya nak buat larian lah 5 km. Sekarang jam 7 pagi, 7.5 minit pagi. Jom kita mula. 1 kilometer. Masih kilometer yang kedua. Tak mengapa jika hari ini kecundang. Sekarang saya di basement Masjid Putra. Ada 2 kilometer lagi. Saya nak tunjuk ni. Belakang saya tu ada Masjid Putra. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Sempurnalah segala kebaikan dengan nikmatnya. Saya dah selesai buat larian 5 km. InsyaAllah kita niat untuk sihat ni supaya kita dapat beribadah kepada Allah dengan senanglah. Jadi bila kita sihat, kita boleh bangun berdiri untuk solat, kita boleh bangun malam untuk tahajud dengan kuat, kita boleh berpuasa dengan bertenaga sepanjang hari. Dan saya doakan kepada yang menonton video ini juga diberikan nikmat masa lapang dan juga nikmat sihat, dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia lah, selalu dialpakan oleh kita. Dan insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.